Kisha, bangun. Nanti lambat pergi kerja. Korang bangun. Alia, tak payahlah jerit. Sakit kepala aku. Tak gosok gigi pun. Nanti makan baru basuhlah. Lepas makan, kutu balik. Oh. Kisha kat mana? Tak. Kisha, bangunlah cepat. Bangun. Itulah, tidur lambat lagi. Nak buat design. Design. Bilik tersepah. Mana sepah? Wow. Cepat! Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka. Setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kala ku perlu, setia menemaniku. Pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabatku. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kau ada di kala ku jatuh, di setiap bangunku, terus menemaniku tanpa rasa jenuh. Kau ada di setiap tawa, di kala bahagia. Kau menjadi sahabatku selamanya. Kaulah yang selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Susan, let's go. Di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabatku. Sahabatku, tetap bersamaku jika kau perlukanku. Dan ku tak kaku, tak kekok kalau sempat duduk kita belok. Yuk, berjangkit sesama seperti mengusisi melata. Kau, jangan kau melampau. Dan kalau siapa mengusir najwa tolong bagi tahu. Aku tak mau. Ku tahu bukan selalu ada dirimu. Dan ku harap kau juga rasa begitu. Kaulah yang selalu menemaniku. mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ Setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi. Kaulah yang selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis. Hello darling. Oh ya ke? I miss you too. Kat mana lagi? Kat tempat kerja lah. Nak lunch dengan I? Tak boleh lah, banyak kerja ni. Present? Kalau macam tu, I siapkan kerja cepat-cepat Okay, see you later. Bye. Susan, kalau kau kantor dengan semua lelaki ni, baru kau tahu kan? Laki dekat Malaysia ni psycho. Kau tak tengok berita baca Twitter Apa sal pula aku nak kantoi? Dia orang semua tahu aku ni belum boleh commit. So it's up to them if they want to see me or not. Tapi betul juga cakap Syah. Nanti tak pasal-pasal semua lelaki-lelaki yang GATL tu akan datang depan rumah kita. Lepas tu nanti dia cakap, Susan, aku cinta padamu. Macam mana? Relax, darling-darlingku. Aku tahu macam mana nak handle, okay? Cakap pasal jantan, kau tengok pukul 9? Sekarang pukul 10 lah Syah. Bukan jam lah, Pukul 9 tu kau pusing. Roundabout pukul 9. Oh, Cik Farid. Kerek betul lah dia tu. Tak ada kerja lain, nak menggatal je.
Aku cakap dengan korang lah aku lagi sanggup duduk dekat dalam bilik yang penuh dengan lipas merayap-rayap daripada spend time dengan dia. Gelilah dia tu. Tak baiklah cakap macam tu. Dia kan bos. Memang normal lah kalau nak memantau kerja kita. Memantau kerja ke memantau kita? Kau tahu tak, setiap kali dia bercakap dengan kita, mata dia entah pandang ke mana. Tak adalah Susan. Bukan ke ada orang tu nak apply position assistant manager? Boleh kau kerja rapat-rapat dengan Cik Farid? So sweet. Bukan susah nak handle dia, okey? Aku lupa yang kau setiap hari training melayan buaya gatal yang merenyam. At least aku ada peminat. Bukan macam kau, laki dah lari. Hello? Really? Okay, thank you. Saya tunggu panggilan tu. Thank you sangat. Kenapa kau ni? Pasar ke? Lia, kau ingat tak syarikat Preker Fashion yang aku apply hari tu? Ingat? Apa pasal? Dah dapat dah? Belum dapat. Tapi dia orang panggil aku interview. Alhamdulillah. InsyaAllah dapatlah tu. Ya kan? Skill tangan kau tu bagus. Kalau kau terus kerja involve skill public relations macam ni, sampai bila-bila kau pokai? Jealous? Aku sebenarnya nak pergi makan ni. Nak kirim apa-apa tak? Kau belanja ke? Memang tak. Bagi dia aku beli. Biasalah. Thank you. Perfume ni lah kak yang boleh bagi kita aura orang tak cantik boleh jadi cantik. Akak ada 20% kak. Akak. Terima kasih. Untunglah kau ada sale. Jangan risau sangatlah. Nanti adalah tu. Itu yang kau cakap kat aku semalam. Lepas tu semalam punya semalam. Lepas tu semalam punya semalam punya semalam. Tapi macam tu juga. Kau tahu tak apa masalah kau, Syah? Kau ni kurang people skill. Perlu ke kau guna perkataan tak cantik tadi? Aku nak promote. Aku punya suka lah. Lagipun aku ada strategi. Strategi aku adalah direct approach. Kau tahu tak apa maknanya direct approach? Kau ingat kau seorang je yang pandai English. Direct approach tu maksudnya engkau approach orang tu. Lepas tu kau cakap direct lah. Terus terang. Aduh, patutlah sales kau teruk. Kau ingat sales kau tu bagus sangat Last aku ingat, bulan lepas aku top salesperson. Bulan sebelum tu pun aku top salesperson. Dan sewa kau bulan lepas, aku yang bayar. Hello. Gaduh macam lelaki bini lah. Peluk. Orang dah bilang dah, kalau time kerja tak boleh call. Macamlah mak tahu sangat. Bila Lia kerja, bila Lia cuti. Okey, Mak. Mak nak apa? Waalaikumsalam. Mak. Yelah, apa lagi mak nak cakap? Mestilah pasal pertunangan Lia. Mak, nak kena bincang sekarang ke? Mak tak kisah macam mana Lia nak selesaikan masalah kerja Lia. Tapi, minggu depan, mak nak Lia balik jumpa mak. Sebab mak nak kenalkan Lia dengan dia. Alamak. Perbincangan tamat. Keputusan adalah muktamad. Cuba balik nanti. Okey? Assalamualaikum. Jangan lupa makan. Assalam. Susan, come and see me at my office. Lia, aku rasa inilah masanya. Agak-agak promosi? Aku rasa macam itulah. Nafas aku. Jangan tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Kau relax. Kau memang berhak naik pangkat. Syah, bila I naik pangkat jadi assistant manager nanti, I akan pastikan you tak hilang kerja walaupun sales kau tak bagus. Susan, kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil sini? Saya rasa saya tahu, Encik Farid. Setelah mengambil kira apa yang perlu diambil kira,
dan melihat hasil kerja kamu kebelakangan ni, pihak pengurusan telah mengambil keputusan untuk tidak memberikan pangkat itu pada kamu. Sorry. Kenapa Encik Farid? Saya ada buat salah ke? Bukan begitu. Belum masanya lagi. Tapi apa yang saya tahu, mereka sedang mencari asisten manager baru kan? Dan agak urgent juga. Itu betul. Tapi kamu belum mendapati kriteria yang mereka perlukan. Jangan risau dan jangan putus asa. Mungkin dalam setahun dua lagi kamu dapatlah. Setahun dua? Ya, setahun dua. Tapi ada cara nak cepat dapat semua ni. Really? Macam mana Encik Farid? Dengan pertolongan saya. Dengan recommendation saya. Kalau macam tu, kenapa Encik Farid tak recommend je saya sekarang ni? Pasal saya tak tahu apa yang saya dapat kalau saya tolong Cik Susan. Okey Encik Farid, saya rasa saya balik ke kaunter saya dulu sebab tak ada orang jaga. Nanti tak dapat buat sale pula. Okey. Kalau perlukan pertolongan saya, call ya. Penatnya tak sabar nak sampai rumah. Tapi tak nak berhenti ke? Makan dulu ke? Tak nak? Ini tengah. Susan, tak maulah macam tu. Janganlah sampai tak nak makan pula. Susan, aku tahu aku orang paling last kau harapkan pujuk kau, tapi aku nak cakap ni. Kau memang layak dapat position tu, tapi kau tak dapat sebab kau tak layan gatal Cik Farid tu, dan kau memang tak patut layan pun. Now can we go and get something to eat? Apa ni? Minyak tak ada ke? Kau ni kan pakai cantik, duit banyak, tapi kedekut nak isi minyak. Kau isilah. Ya, lepas tu habis setiap kali tu kau refill RM10, RM10. Ni nak budget. Okey, sekarang kau boleh bajet tak dari sini sampai petrol station berapa jauh? Tak guna boyfriend banyak. Bila susah kan buat sendiri juga. Diamlah. Sebaik petrol station dekat. Ya, cepatlah. Ya, dah penat ni. Ya. Buat apa tu? Oi, Lia. Cepatlah, gelap ni. Ya. Korang sini kejap. Kenapa ni?
Ya Allah, siapa tinggal baby ni kat sini? Gila ke apa? Great. Ini kalau aku dapat orang yang buat ni, serius lah. Cantiknya baby ni. Aku rasa dia dah lama kat sini. Nasib baik tak apa-apa. Kan? Kuasa Tuhan, Alhamdulillah. Mungkin ni adalah takdir Tuhan temukan kita dengan bayi ni dan kita kena jaga keselamatan dia. No. Aku rasa hantar ke balai polis je. Betul cakap Susan tu, Syah? Lah, tapi dia mesti lapar. Kita bagi dia makan dulu, lepas tu baru kita hantar. Okey? Boleh juga. No. Please, Lia, Kisha. No, come on. Hantar je ke balai polis. No. Apa sah korang tak nak dengar cakap aku? Alright. Susan ambil ni. Susan, please. Pakai tu je. Alah, bolehlah sebentar nak beli lampen. Korang rasa tandanya apa? Apa dia? Itu tandanya masalah kewangan akan timbul. Bila tak ada duit, korang minta aku. Susan, jangan fikir macam tu boleh tak? Kesian dengan budak ni. Okey. Kisha, pinjam duit kau dulu Aku tak ada pergi ATM pun. Aku lagi lah tak ada. Penat ye. Tak, bukan nak tolong. Kan dari mula ada cakap no. Mesti reti, Syah. Kau kan pernah kahwin. Pernah kahwin je kan, tak sepadan nak. Korang tak boleh fikir ke? Dia lapar, bagi dia susu. Tadi korang pergi kedai tak beli susu ke? Oh lah, lupa. Susu pun boleh lupa. Ada hati nak jaga baby. Sucana? Mana ada kedai buka malam macam ni? Syah! Kak Kia! Waalaikumsalam. Tak pernah sampai. Bila Kak Kia suruh datang, tak nak pula datang. Kita nak minta tolong ni Kak Kia. Tolong apa? Boleh datang rumah kita tak? Sana? Lepas tu Kak Kia ada susu tak? Susu? Mula-mula kita goncang opini kan. Tapi air tu janganlah pandai kita letak sini. Jangan dia pandai kan dia melecor pula bibir budak tu kan dia. Baik. Budak ni kan Kisha. Dia bukan lapar je dia menangis. Kadang kembung perut ke, semut gigit ke, sesema demam ke, dia menangis. Maklum dia tak kerti nak bercakap. Okeylah. Terima kasih banyak Kak Kia. Betul ke nak serang Kisha? Betul lah. Apa nama dia? Nama dia Mia. Mia.
Oh, sedap nama tu kan. Tapi setahu Kak Kia lah kan, kamu ni tak ada adik-beradik, kamu ni anak tunggal. Anak sepupu saya pergi honeymoon. Oh, anak sepupu rupanya. Dah ada anak buat pergi honeymoon ya. Second honeymoon? Baik kamu Kisha ya, sanggup jaga budak ni. Tapi itulah yang peliknya kan. Dia tak ada tinggalkan botol susu ke, lampin ke, tuala ke, tak ada. Oh, Kisha, macam kau beritahu aku tadi kan, pasal sepupu dia boleh tertinggal barang semua dalam tas. Dalam tas. Boleh pula. Habis tu dia waktu honeymoon naik bas ke? Okeylah Kak Kia. Kak Kia mesti penat kan? Kasih kerana datang menolong ya. Bapaknya. Ya, dah penat je pula kan? Mesti letih. Lupa botol pula. Lupalah pula. Jangan lupa kalau ada apa-apa, telefon ke. Oh, ya. Okey, kasih Kak Kia. Assalamualaikum. Salam, Kak Kia. Okey, thank you Kak Kia. Okey, bye. Bye. Ya, bye. Ni semua salah korang. Nanti dia report macam mana? Kau relax je lah. Relax. Tadi korang jawab Kak Kia pun tersangkut-sangkut. Alah, dah. Kita settle benda ni esok. Just for now, kita go to sleep. Okay? Memang betul lah. Kita kena hantar baby buat polis report esok. Kau tak jadi lagi susah. It's the right thing to do. Kan aku dah cakap. Tapi korang yang hantar esok aku punya shift pagi. Ya. Okey. Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu, sayangku. Fikiranku hanya dipenuhi dengan senyumanmu. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu lagu. Pam-pam-pam, pam-pam-pam-pam. Hariku harus dipenuhi dengan kemanjaanmu, cintaku. Fikiranku hanya dipenuhi dengan suaramu, divaku. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu lagu. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisi
hanya satu lagu. Syah, kau hantarkan baby pergi balai lepas buat report? No. Okay, thank you. Lepas tu nanti kau siapkan susu. Sebab takut nanti kalau baby tunggu lama dalam balai, kesian dia. Nanti kau pergi dengan Susan, okey? Okey. Susan kat mana? Hello? Hai Lia. Oh, hi Zack. Susan mana? Dia tak kerja ke hari ni? Tak, dekat rumah. Oh, aku dia tak dapat lah. Dia tak beritahu you dia cuti hari ni. Tu yang dekat rumah tu. Oh, kalau macam tu aku cari kat rumah lah ya. Okay. Bye, take care. Bye. Oi, perempuan, bangunlah. Budak ni dari pagi asyik menangis je. Kesha. Inilah yang aku tak suka. Kata nak jaga nak ni. Last-last aku yang kena. Susan. Siapa tu? Ni I lah, Zack. Zack, apa you buat kat sini? I nak ajak you keluar makan. I call you tak dapat. Now? Yelah, I nak ajak you sekarang lah. Okey, tunggu sekejap. I siap dulu. Itu bunyi baby ke tu? Ringtone. Kisha. Oh, iya ke? Kisha, bangun I nak keluar ni. Jaga baby, Kisha. Apa ni? Jaga baby, anak keluar. Susan. Lama lagi ke? Hai Lia. Hai Encik Mazlan. Alah, tak payahlah nak buat encik sangat. Awak ni kan pelanggan saya. Kan dah cakap hari tu, panggil Mazlan je. Okey, hari ni awak nak beli perfume untuk siapa pula? Hari tu awak dah beli untuk mak awak, awak beli untuk adik perempuan awak. Hari ni jam awak nak beli untuk girlfriend Saya tak ada girlfriend. Okey, tak ada girlfriend jadi nak beli untuk siapa? Beli untuk bakal tunang saya. Oh, dah nak tunang dah? Family yang arrange kan. Jadi awak setuju? Yelah, saya ni malas nak lawan cakap mak saya. Jadi saya ikutkan je lah. Mungkin ini yang terbaik. Cik Mazlan, minta maaf mak saya. Mak, orang dah bilang dah. Kalau time kerja ni tak boleh nak telefon macam ni. Ya, 1000 kali Lia dah bagi tahu. Tapi Mak nak ingatkan, minggu depan cari hari yang boleh jumpakan Lia dengan bakal tunang Lia tu. Mak, kalau tak kena macam mana nak kahwin?
Ingat, ambil cuti, balik rumah. Assalamualaikum. Salam. Macam ada masalah je? Tak adalah. Oh, minta maaf sangat-sangat. Tak apa. Carry on. Nanti saya datang balik ya. Okey. Okey. Bye. Bye. Mak, berapa kali dah orang dah cakap tak boleh telefon bila orang tengah kerja. Hah? Sejak bila aku jadi mak kau ni? Syah. Kenapa? Weh, kau biar baik tak sekarang? Tak boleh. Aku tengah kerja lah. Temalah aku. Aku nak pergi balai ni. Weh, takkan aku pergi seorang-seorang. Dah lah aku tak ada kereta. Susan? Susan lagi dating dengan si Zack tu. Oh, Zack datang sini tadi dia cari Susan. Alah, aku tak kira kau balik sekarang, kau ambil half day off ke, kau suruh budak kaunter sebelah ganti kau ke, tapi kau kena balik juga Tak, Syah, sebab sekarang ni tak... Balik sekarang juga, aku tunggu. Oh, Syah, kau letak? Tak apa, aku cakap seorang-seorang je, tak apa. It's okay. Tak apa, Syah. It's alright. Cool ya? Okay? Okay. Tak ada siapa nak ambil shift ni. So, macam mana? Sorry. Dah nak kena pulangkan awak. Sekejap je dapat spend time. Nak kena bagi dia ke? Cik, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Terima kasih sebab bawa I shopping hari ini. It's okay, it's my pleasure. Siapa tu? Oh, it's my office. Office? Tengah malam ni? Yeah, I got kerja lah sikit sayang. Okay, saya keluar dulu. Nanti later I'll call you. What's the baby doing here? Hi, Susan. Korang ni kan kata nak hantar pergi balai. Apa pasal tukar plan pula? Kita mana ada masa nak jaga baby? Nanti tambahlah belanja kita. Lepas tu korang minta aku duit. Susan, tak payah bising-bising sangat. Ni baby nak cuba tidur ni. Kesian dia. Kesian baby, kesian baby. Kita tak payah kesian lah. Hey. Oi. Korang ni kan degil betul geram aku. Sorry. Syah, kau buat apa tu Syah? Tak tidur? Taklah, siapkan design baru. Pukul 3 pagi.
Berbakat ni kau ni. Jealous aku tengok. Bakat je lah, tapi tak ke mana pun. Sabarlah, nanti satu hari nanti mesti wow. Alah, tak kisahlah. Kalau ada. Kalau tak ada, aku jual je lah perfume sampai biar. Kau okey ni? Okey. Kalau tak okey pun pasal mak aku je lah. Oh, dia suruh kau kahwin Dia suruh aku kahwin tu aku tak kisah. Ni masalahnya dia nak jumpakan aku dengan lelaki yang aku tak kenal. Rasa macam tak best. Mungkin tu yang terbaik untuk kau. Sebab kahwin cinta ni tak semestinya boleh tahan. Kau tengok aku. Cinta bagai nak rak 8 tahun, kahwin 2 minggu je. Dan masalahnya aku asyik teringatkan si Mazlan. Mazlan mana? Mazlan, kita orang punya customer yang asyik beli perfume dari aku tu. Oh, dia tu. Dia tu gila. Mana ada orang beli perfume banyak macam tu? Kau elok-elok Sekarang ni banyak kes. Taklah, tak macam tu lah. Mana tahu. Dia dah nak tunang dah pun. Sendiri mau ingat. Lebih baik kau ikut pilihan mak kau. Tak pun, kau tak kisah sangat lah. Kau muda lagi. Manja hidup dia kan? Kecil lagi. Tunggu umur macam kita. Huru hara. Relax lah. Tak payah stres sangat. Kau punya interview dengan Fashion House bila? Itulah. Dia tak call aku lagi. Okeylah. Sambung tidur balik. Jangan tidur lambat sangat. Baik, bos. Lia, sikit. Kau dah gula pipi lah. Sialah tu. Matilah dia nak jumpa aku hari ni. Bising-bising ni. Lepas tamam nak interview aku. So, pergilah. Lia, bangun. Pergi kerja ni. Lia. Lia, bangun. Malasnya nak kerja shift pagi.
Sorry, aku tak boleh. Hari ni aku full shift. Aku tak boleh, Syah. Semalam aku dah half day. Habis ni macam mana? Takkan aku pula? Kau yang nak sangat baby tu, kau lah yang jaga. Aku kan ada interview, lepas tu aku nak masuk kerja. Sorry, Syah. Behave Mama Syah ada interview ni. Tengok. Okay, so later at 8 we have that dinner. Lepas tu I can jumpa you and... Yeah, okay. You know what? I have to talk to you later because I really need to go. Yeah, I'll see you later. Tell you what, I'll talk to you later. Okay, goodbye. Kisha. Apa tu? Ni barang I sikit. Awak ni datang interview macam nak pergi pasar kan? Sorry. Cik Alia tak ada ke? Cik Alia is busy, but saya akan buat interview hari ini. Dah berapa lama awak nak jadi fashion designer ni? Lebih kurang... Phone saya kot. Okay. Berapa lama? Lebih kurang 8 tahun. Saya sakit perut lah. Saya rasa nak pinjam toilet. Wait, tak? Seriously? Okay, 2 minutes. Okay, thank you. Hello? Sorry. Boleh kita teruskan? Hello? Ya, Mana baby? I believe this is yours. Kesian lah Kak Kisha tu. Tak apa dia buat sekarang ni. Berani buat, berani tanggung. Susan, tak baiklah cakap macam tu. Kita duduk rumah lah. Aku leceh lah. Aku ni pun tak pandai sangat jaga budak. Tengok tu semalam. Baru jap je dah kelam kabut. Tahulah dia jaga diri. Okay, biar saya terus terang je dengan awak. Saya rasa dengan design macam ni, awak tak layak kot nak kerja kat sini. Sebab saya bawa baby ni ke? Tak, dia bukan pasal awak bawa ke tak bawa baby tu. With the designs that you've presented to me here, saya rasa awak memang tak layak untuk kerja kat sini. But if you are lucky, you might find a job somewhere else. For now though, saya ada banyak gila benda nak buat. And I think you know how to show yourself out. I'm gonna go. Goodbye.
Nah, hadiah. Aku dah penat. Aku tengah kerja ni. Kalau aku boleh bawa dia pergi interview, kau mesti boleh jaga dia masa kerja. Okey? I nak pergi dating lah. Tak seksi. Kau pernah seksi ke? Hey girls. Hi, Zack. Hai. Alah, ni baby siapa ni comelnya? Kisha's niece. Kenapa you suka baby ke? Of course lah, I suka baby. I pun suka baby. Oh, ya ke? Okey. Susan, kita pergi makan tak? Sekarang dengan baby? It's okay bawa baby sini. Okay. Alright? Okay, jom. Oh. Okay, thank you. Fake. How was your interview? Susan mana Susan? Jangan dia jual baby tu dah. Takkanlah dia jual. Dia kan mata duitan. Oh, dia. Banyak yang barang kau beli. Kita ni kan, kalau nak jaga baby, tak boleh berkira sangat. Kena pentingkan kebahagiaan dia. Ambil jap, dia tidur ni. Jom, Zack. Jom. Sambung dating ke? Sales tinggi. Syah, dia tidur. Hello, ini Cik Lia ke? Siapa ni? Saya Mazlan. Encik Mazlan, macam mana dapat nombor saya? Adalah rahsia. Tak boleh ke? Kalau tak boleh, tak apalah. Tak. Bukan macam tu. Saya, cakaplah. Tak adalah, ikan nak ajak awak keluar bila awak free nanti. Bila awak cuti? Kalau minggu ni, besok. Okey. Bolehlah esok kita jumpa. Okey. Awak tak kerja? Kebetulan, tak. So, bolehlah ya? Okey. Okay, I see you tomorrow. Bye. Dia ajak aku keluar. Berani kau ya keluar dengan orang yang dah nak bertunang? Oh, and since esok kau cuti dan kami pula kerja, so it's your turn to take care of Mia, okay? Alah, korang ni. Bagilah Chan. Itu aku buat interview, kau buat dek je kan? Memang senang pun. I pun boleh bawa dia pergi dating. So, it's like practice, training. Kelak. Okey. Mama tengah buat apa ni, Mia? Mama suka dengan dia. Tapi dia dah nak tunang dah. Tapi apa-apa pun, walaupun Mama ni tak tahu ni Mia ni datang daripada mana ni, Mama akan tetap sayang Mia.
Suka ya? Kita nak buat apa ni, Mia? Okey. Kurang. Mana dia ni? 1 hari tak call. Mesej pun tak jawab. Alah Susan, kau ni drama sangat lah. Belum tengah hari pun. Biasanya pagi-pagi dah call. Hari ni tak ada pun. Alah, dia busy lah. Tak sempat. Okey? Kisha. Lagi sejam jumpa saya ke office. Dan awak jaga kaunter 9. Ada budak tak datang. Alah, kaunter budak tu tak best. Habis sales I hari ni. Buat je lah. Ish. Lah, aku dah cakap dengan kau. Kalau kau layan dari tu, mesti dia tak terima. Kisha, awak ni tak ada keinginan ke nak tinggikan hasil jualan awak tu? Bukannya saya tak nak, Encik Farid. Tapi saya ni macam tak ada luck lah. Luck, nasib tu semua alasan. Tengok kawan-kawan awak tu, semua ada sale tau. Budak kaunter 5 yang baru tu pun sale tinggi daripada awak tau. Dia tu jual cleavage boleh lah. Apa dia? Tak ada apa? Kisha, awak kena usaha lebih. Jangan cepat mengalah. Kena perbaiki diri awak tu. Cuba lagi. Jangan putus asa. Jangan rasa nak comel je. Baca buku. Kena cari buku pasal apa benda ni. Pasal motivasi. Tingkatkan keyakinan diri supaya senang sikit nak buat sale. Tanya kawan. Kawan awak tu semua. Tengok Susan, banyak hasil dia orang. Saya ni boleh tahan juga nak buat sale-sale ni dulu. Memang hebat juga kan. Tapi itulah ini nak kesal awak ni sini. penat saya bercakap kat sini. Tengok. Macam ni lah Encik Farid, saya akan senangkan hidup Encik Farid. Senangkan? Macam mana? Saya berhenti. Berhenti? Kisha, kau nak pergi mana ni? Aku nak balik, nanti aku jumpa kau kat rumah, okey? Tapi shift kau belum habis. Apa jadi kat dalam tu? Sekarang ni indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah faham lah sekarang ni kenapa awak tak nak keluarkan saya. Ini bukan anak saya. Tapi anak siapa? Sebenarnya kita orang dah niat dah nak hantar ke balai. Dah sampai dah pun. Entah. Dah sampai balai tu saya dengan Kisha lah. Rasa macam berat hati nak lepaskan dia. Tapi saya rasa awak patut buat report. Yelah, mungkin ada keluarga yang kehilangan bayi ke kan? Lia, kalau awak perlukan apa-apa pertolongan, awak bagi tahu je lah .
Kamu suka saya tak? Cik Mazlan, saya rasa awak patut balik dan saya masuk dalam. Deh. Saya harap awak faham. Selalu ke datang sini? Jarang juga lah. Mana kita nak tengok wayang tak? Okey, you nak tengok cerita tu? Oh, Susan, hai. Laki mana yang pandai sangat nak curang dengan girlfriend dia kat tempat kerja girlfriend dia? Siapa ni? Girlfriend you ke? No, she's not my girlfriend. She's just a friend. What? You kan selalu cakap you single. Jadi dia tak nak wazirkan masa. Get out of my sight. Okay then. Zachary curang. Aku jatuh cinta dengan lelaki yang dah nak bertunang. Aku dah tak ada kerja. Boleh tahan juga kan live kita ni. At least you still have her. Best kan hari ni? Kalau hari-hari macam ni, aku suka. Betul tu. I was thinking, since aku tak kerja, bolehlah aku jaga dia. Tapi pagilah. Bila kau balik kerja, kau nak jaga Petang aku jaga. Kalau macam tu, waktu malam je lah aku jaga. Malam dia tidur je, pun apa susah. Tapi kadang-kadang waktu malam pun dia jaga kan. You be a good mom. Tak kisahlah, yang penting kita semua sayang dia.
pun. Dapat shot interview. Wah, syabas. Alah, interview je baru. Okeylah tu. InsyaAllah dapatlah. InsyaAllah rezeki anak. Assalamualaikum. Salam. Mak. Kamu lupa kan? Apa, Mak? Lupa yang minggu ni kamu nak jumpa Mak. Yelah, kot yalah sampai datang rumah, Mak. Apa salah pulaknya? Aku ni mak kamu. Suka hati Mak lah. Lagipun nak tunggu kamu balik. Bilalah Mak nak kenalkan kamu dengan dia. Tuh, Mak ni. Baby siapa ni? Anak saudara Kisha. Comel. Lan? Hai Lia. Jadi dah lama lah awak rancang ni dengan mak saya. Pandai. Yelah, saya tak suka nak buat kerja yang terburu-buru. Nak tahu juga dengan siapa nak hidup bersama. Saya tak suka nak paksa-paksa. Kenapa selama ni awak tak beritahu saya? Sebab saya nak tengok awak sukakan saya ke tak. Jadi awak rasa awak dah berjaya ke tak? Sekarang ni rasanya macam dah berjaya je. Oh ya? Okey, kalau tak apa. Saya bagi tahu dekat mak awak, tu saya balik je lah. Dah habis berbual? Macam mana? Mak nak tahu. Setuju? Maaf saya mengganggu, Cik. Kami dari pihak polis datang nak buat pemeriksaan. Ini untuk apa ya? Kami difahamkan yang ada kemungkinan dalam rumah ni ada kehilangan seorang bayi. Habislah kita Kisha, polis datang. Aku dah agak dah. Satu hari nanti kita mesti kena tangkap. Itu kamu pasal lah. Kau pun cuai juga yang kau bimbang mainan tu apa? Aku tak nak masuk penjara. Kau ni janganlah gelabah. Kau ni bolehlah kau pernah kahwin. Aku ni belum kahwin lah. Boleh saya masuk? Silakan. Sorry Puan, kami tak tahu, sorry. Kami jumpa je lepas tu kami bela. Kami tak culik, betul. Kami jaga baik, mandi pakai shower gel. Maaf Puan, ni bukan anak kami Puan. Tapi tadi awak berdua cakap yang awak jumpa anak ni. Boleh saya tengok dokumen yang sah berkenaan dengan anak ni? Nampaknya awak bertiga kena ikut kami ke balai. Susan, makan. Pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang
semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darimu. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Assalamualaikum. Lia. Assalamualaikum. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan
Dia okey ke ni? Okey. Apa nak je? Okey. Dia tak rindu kat Lia. Kenapa? Tak adalah, lepas yang tak ada ni, dia macam dah berubah. Macam ni, apa kata kalau kita cuba dapatkan hak untuk jaga Mia? Kita ajak Susan dengan Kisha sekali. Betul tu Lia. Kak Kia dah faham sekarang. Kak Kia ni aja yang suka menyebuk pasal korang. Tak apa Kak Kia. Kak Kia hanya buat apa yang Kak Kia rasa betul. Tak juga Lia. Kak Kia ni aja yang tamak. Duit yang ada tak cukup-cukup. Dah tu Kak Kia menyusahkan orang pula. Kak Kia minta maaf ya. Kak Kia minta maaf sangat-sangat. Keluar kalau senyum tu. Nama saya Mia. Saya ada 3 orang mama. Saya akan mulakan dengan Mama Kisha. Dia seorang pelaku fashion. Dia sangat sayangkan budak-budak sehingga dia buka kedai untuk baju kanak-kanak. Mama Susan pula ialah manager di sebuah mall. Dia pandai jual perfume dan dia sangat cantik. Dan akhir sekali, Mama Lia yang kini sedang nak dapat baby baru. Dia seorang yang sangat manis. Dia selalu ajar Mia mengaji dan solat. Sekarang ni, dia seorang suri rumah tangga sepenuhnya. Saya sayang mama-mama saya. Terima kasih semua. Hi Mom, happy Mother's Day and thanks for lending me money. I'll pay you next week. Hai Ma akan ucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih banyak sebab jaga akak selama ni. Wish me luck in my studies and my career. Thank you very much. I love you so much. Hai, saya Sani. Senang ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya kerana telah menjaga saya daripada kecil sampai besar. Selamat Hari Ibu. Hi Mom, I'd like to wish you Happy Mother's Day for all the sacrifice that you've made throughout the years since we were young, and you were there every single day making sure we didn't do anything wrong, though we actually did a lot, and but it turned out to be good, and we will never forget this for the rest of our life. Happy Mother's Day. Love you. To Puan Hafizah Muhammad Khalid, I'm wishing you Happy Mother's Day. Thanks
for tolerate my disobedience and foolishness. I love you and you're the greatest ibu in the world. Happy Mother's Day. Hi Mom, Happy Mother's Day. You're the best thing happened to me and you're the strongest person ever. I love you so much. Thank you. Happy Mother's Day to my mom. I would like to tell you that I love you, even though I don't say it a lot. And my fondest memory of you is you cooking like a whole pot of chicken rice on my birthday because I was sick and everybody, the whole family, had to eat chicken rice because of me. So thank you, Mom. I love you. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya, Sharifah Zubaidah Al-Habsyi, di atas pengorbanan Mama selama ini dan juga sokongan selama membesarkan saya ini. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. அம்மா என்னை இவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்த்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு பெரிய ஆளாக்கி இந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அம்மா தானே. Selamat Hari Ibu pada saya binti Mono. I love you. Peace yo. Selamat Hari Ibu kepada ibu saya, Siti Zahira binti Uda. Mak ni SKP best. To all the mothers I loved before, just want to wish a happy Mother's Day to all the lovely mothers out there. I'd like to wish everybody a happy Mother's Day. I hope it's going to be a special day for all mothers. I'd especially like to wish my mother a special Mother's Day for putting up with me for so long. She's in hospital in England right now, and I really hope she gets better soon. I miss her a lot. Her name's Jean. Happy Mother's Day, everybody. Hey guys, this is Han here. I'd like to give a shout out to all the moms in the world, just to wish you all Happy Mother's Day, and especially to my mom, Mrs. Tan Sili. I'd like to give her a big shout out, Happy Mother's Day. I think I would say, I think she's been there for me throughout my whole life, and I think it's only right for me to just especially thank her for all the moments that she actually cared for me and stuff. So again, just a big shout out, Happy Mother's Day, Mom. Love you. Hi, I'm Jay. I want to wish Happy Mother's Day to all the mothers, to all the wonderful ladies in the world. Without you, we won't be here. And thank you so much for your contribution. And also, I would like to wish my mom, Happy Mother's Day, Mom. I love you so much. And also my auntie, and also my lovely sister, who means so much to me. Thank you so much, and I love you always. 我的名字叫雷娜，我想祝我妈妈，母亲节快乐，身体健康，每天都这么快乐。Hi Mom, I'm sorry about all the trouble that I constantly put you through, but I want you to know that I love you and thank you so much for everything that you've done for me. Happy Mother's Day, and I hope we have many more Mother's Days to come. Thank you. Hi Mom, Happy Mother's Day. I love you. Grandma, I love you too. Hope you guys have a greatest day ever. You'll be good as a daughter. And yeah, I love you all the time. Alright, my name is Muhammad Silmi and my mom is somewhere around in Nilai. What I am about to say is Happy Mother's Day, Mom. I'm sorry for baking too much plates when I was a little boy. And anyway, happy Mother's Day. Hi, hello, my name is Afzal. I would like to dedicate this Mother's Day to my mother. Mom, you are the best mother in the world. Hello, I am Maulid. I'd like to wish my mom a very happy Mother's Day. I've been a very naughty, when I was young, I was a very naughty girl, and I know that it was really difficult to take care of me. Thank you so much, Mom. I love you, and to all mothers around the world, happy Mother's Day. Hi, Ma. I just want to say that Happy Mother's Day to you. Thank you for everything that you do for me, and I can't live without you. And I hope you will always be healthy and safe and happy for all of your life. And thank you, Ma. Thank you, Ma. Happy Mother's Day. Hi, my name is Rizin. I just want to wish my mom, Aini binti Talib, Happy Mother's Day. And thank you for everything, Sabar and Lin, everything, sampai Lin besar. And I'm sorry if I did anything wrong towards you. And I love you. Happy Mother's Day again.
I would love to say I love my mom. I love my family. Thanks. I'm saying thank you to my mother for being a great mom and the best in the world. And she did a great job for carrying me for 9 months there. I'll say I love her so much and thank you. Hi, Mom. I want to wish that Happy Mother's Day for you. You are the most important person in my life. I love you so much. வணக்கம். நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன். தமிழ்நாட்டிலேருந்து மலேசியாவில் வேலை செய்கிறேன். அம்மா அம்மான்ற ஒரு புனிதமான ஒரு வார்த்தை. அது அந்த வார்த்தைப்படியே அம்மாவும் பெரிய ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. அம்மா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுங்க. அம்மா அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க. சில பேர் கோயிலுக்கு போகிறாங்க, பள்ளிவாசலுக்கு போகிறாங்க, ஜட்ஜுக்கு போகிறாங்க. இதே ஜட்ஜு, இதே பள்ளிவாசல், இதே கோயில் சொல்லி கொடுத்ததே அம்மா தான். தெய்வமே அதான். தெய்வமே வீட்டில் இருக்காங்க. உங்கள் பக்கத்தில் பாருங்கள், தெய்வமே உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. வேற எங்கேயும் நீங்கள் போக வேணாம். அம்மா ஹார்ட் பிளஸ் மீமா. அம்மா அன்னைய தின வாழ்த்துக்கள்மா. Aku leceh lah. Aku ni pun tak pandai sangat jaga budak. Tengok tu, baru sorry. Mia. Nampak? Dah cakap. Hai, catwalk pula dia. Manis betul dia senyum. Tengok lagi Syah, polis dah datang. Sorry. Aku dah agak dah 1 hari. Habis lagi tadi Syah, polis dah datang. Aku dah agak dah 1 hari nanti. Cepat you bangun. Sorry, I kita buat labu. Hai Lia. Habis dia ni macam mana? Takkan aku pula. Sorry Syah. Sorry, I forgot my mic. Baby! Oh. Sorry. Dreaming. Okay, recording and action. You're overdoing it, Bin. Dah pula. It doesn't stop that way. Yeah, Richard. Action is not for you, dog. Aku tak kira kau kena balik juga. Kau ambil lah half day off ke kau ambil. Sorry. Susan, come and see me at my office. Baik, sambil story. Sebenarnya betul juga cakap Syah. Jadi tak pasal-pasal nanti semua datang rumah kita nanti. Lepas tu lelaki-lelaki semua cakap, Min, aku cinta padamu. Relax, darling. Sorry. Susan, come and see me at my office. Lia, aku rasa inilah masanya. Aku rasa dia nak bincang pasal promosi tu tak? Aku rasa... Aku rasa dia nak bincang pasal... Kita orang memang berniat nak hantar baby ni ke balai. Dah sampai dah pun. Cuma entah, dah sampai balai tu sempat dah hati lah nak lepaskan. Woof, woof, woof. Who let the dog? Kita orang memang dah berniat dah nak hantar ke balai. Dah sampai pun. Tapi entah,
dah sampai balai tu, kita orang rasa macam hati sikit nak lepaskan. Oh my god, dude. You is sucking on my finger. Don't do all that. Don't do all that. Record. Susan, lagi lama ke? Lama lagi. Record. Tu apa tu? Okay, sorry. Record. Tu apa tu? Ni barang saya sikit. You ni nak pergi interview macam nak pergi pasar kan? Sorry. Cik Alia tak ada ke? Tak ada. Dia busy, but I'll be doing your interview. So, to lean back. Record. Okay, behave Mami Syah nak interview ni. Teamwork. Okay, let's go. Okay, so later tonight we're gonna meet at 8 p.m. Lepas tu we go makan and whatever not. And yeah, I'll see you later. Tell you what, I'll talk to you later. Okay, goodbye. Kisha. So, awak dah berapa lama nak jadi fashion my babies? Babies? Okay, kita sambung. Kalau kau kantor, bang kau tahu kan? Laki dekat Malaysia ni psycho. Kau kat kamu laki-laki ni, bang kau tahu kan? Laki kat Malaysia ni bukannya boleh percaya. Dia orang psycho, kau tahu tak? Kau tengok berita, baca Twitter semua Besar pula aku nak kantoi. Dia orang semua tahu aku ni belum boleh commit. So it's up to them lah kalau nak terus jumpa dengan aku kan. Tapi betul juga cakap Syah. Nanti tak pasal-pasal semua lelaki-lelaki yang GATL tu akan datang depan rumah kita. Lepas nanti dia cakap, Susan, aku cinta padamu. Macam mana? Relax darling-darlingku. Aku tahulah macam mana nak handle, okay? Cakap pasal jantan, kau tengok pukul 9. Sekarang ni pukul 10 lah Syah. Bukan jam lah ni. Kalau aku cakap pukul 9, kau pusing. Kau kena bawa pukul 9. Oh, Encik Farid. Okay, betul lah dia tu. Nak menggatal lah apa lagi. Aku cakap dengan kau lah kalau aku lagi sanggup duduk dalam bilik yang penuh lipas merayap daripada spend time dengan Cik Farid tu. Geli lah dia tu. Tak baiklah cakap macam tu. Dia kan bos. Memang normal lah kalau dia nak memantau kerja kita. Yang ni kenapa ni nak cakap pun macam manja-manja ala-ala sepak kan. Can I repeat that dialogue please? Yes. Ibu, engkaulah ratu